Ladang Vanila dan Cafe ini berkeluasan 1.6 hektar dan terletak kira-kira 5 km dari Pekan Temeloh. Bukan sahaja mempunyai panorama yang menarik, pelbagai sajian menu berasaskan vanila juga merupakan tarikan utama pelancong ke sini. Tempatnya santai dan sangat sesuai untuk seisi keluarga. Dekat sebelah tempat makan ni ada ladang vanila yang boleh korang lawati. Hari ni kita nak try makan dia punya aiskrim lah. Aiskrim dia aiskrim vanila salted caramel. Yang ni vanila ni memang pure dia buat daripada ladang vanila di Temeloh. Kita nak rasa suapan pertama aiskrim vanila. Okey, vanila dia rasa macam biasa, sama je lah. Memang vanila lain. Pada penting kat sini memang original, tak pakai preserve tambahan yang lain. Selama ni aku tak tahu pun bentuk vanila ni macam mana sebenarnya. Sampailah aku pergi ke sini.